You cakap baik-baik sikit. Cakap baik-baik sikit. Silakan cakap yang baik-baik sikit. Kalau kau tak Tular sebuah video yang memaparkan tindakan seorang individu yang telah menampar seorang lelaki Cina bukan beragama Islam beberapa kali kerana makan di bulan Ramadan. Kejadian dikatakan berlaku di Johor. Daripada video tersebut, ramai netizen menganggap video itu adalah satu provokasi yang tidak mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian negara. You cakap baik-baik sikit. Cakap baik-baik sikit. Silakan cakap yang baik-baik sikit. Kalau kau tambah lagi sikit, silakan buka kepala. Ambil lah. Ambil. Saya tak kisah you panggil polis. Tenang dia cakap dengan kamu. Susah. Dia cakap Hari ni viral kan? Ada seorang lelaki Cina kena lempang dengan seorang pakcik sebab makan dalam Family Mart waktu puasa. Untuk pengetahuan korang, yang kena lempang tu kawan aku. Muka dia memang muka orang Cina. Bukan muka orang Melayu, bukan muka gelap. Memang kalau kau tengok memang muka orang Cina. Tapi aku tak faham dengan pakcik ni, dia rabun ke apa, aku tak tahulah. Lagi satu pula, dia ni autism. Baik orangnya, cakap lembut dia. Jadi dia ada beritahu lah, pakcik tu tanya dekat dia, Islam ke Cina? Jadi sahabat aku ni bagi tahu lah, dia ni Cina. Lepas tu pakcik tu minta IC, tunjuk IC. Jadi sahabat saya ni tak tunjuk lah IC, bukan boleh tunjuk IC dekat orang sebarangan. Lepas tu dia kata apa? Tak kisahlah Islam ke bukan Islam ke, tak boleh makan waktu puasa. Lepas tu dia pergi lempang. Aduh hai. Aku pun pelik lah dengan pakcik ni. Nasib baiklah ada anak pakcik ni. Anak pakcik ni lah yang tolong leraikan, tolong sabarkan bapak dia supaya bapak dia ni tak bertindak melulu. Dan anak pakcik ni mohon maaf lah kepada sahabat saya atas tindakan bapak dia. Jadi anggapan aku harap sangatlah pakcik ni tak berapa sihat. Tapi kalau pakcik ni sihat, aku tak tahulah macam mana dia punya pemikiran, aku tak faham. Aku nak tanyalah dekat pakcik ni, iman pakcik ni goyah kah kalau orang makan depan pakcik? Sahabat saya tu dia bukan makan depan pakcik pun. Dia makan di tempat yang disediakan. Dia bukan makan depan mata pakcik. Kalau dia makan depan mata pakcik, tak apalah pakcik nak mengamuk pun. Ataupun pakcik tengah duduk rumah, dia pergi depan pintu rumah pakcik, dia makan. Sambil dia buat muka macam tu, tak apalah pakcik nak mengamuk pun. Ini bukan makan depan pakcik pun. Lagi satu pula, dia bukan Islam pun. Kenapa pakcik nak mengamuk pula? Tapi aku harap pakcik ni tak sihat lah. Tapi kalau dah tanya macam tu sampai minta IC, takkan tak sihat lagi kan? Sahabat saya pun dah buat report polis. Kalau pakcik ni sihat, tak ada kad OKU, aku rasa memang beraya kat dalam penjara lah.